Sebelum ni aku cerita dengan korang tentang kebaikan kad kredit. Yang ni pula aku cerita tentang keburukan. Kalau sebelum ni, kad kredit boleh jadi satu benefit untuk kita. Kali ni aku nak cerita, kad kredit akan jadi satu beban untuk kita. Macam mana boleh jadi beban? Bila korang tak bayar dengan konsisten dan culas pembayaran. Yang ni selalunya akan terjadi bila korang gunakan kad kredit bila korang tak ada duit. Korang jangan anggap kad kredit ni adalah satu duit ekstra. Kad kredit adalah pinjaman. Satu lagi, kita akan rasa lama sangat pembayaran tu disebabkan kita bayar dengan kadar minimum. Sebab tu aku cakap, jangan gunakan duit dekat kad kredit tu masa korang tak ada duit. Nanti korang akan bayar minimum menyebabkan pembayaran tu akan jadi lama. Korang punya mindset adalah swipe dulu, fikir kemudian. Benda ni yang paling bahaya. Satu lagi, korang gunakan kad kredit ni waktu komitmen korang dah tinggi. Macam aku cakap tadi, kad kredit ni bukannya duit ekstra, tapi itu adalah pinjaman. Benda yang kita pinjam wajib kena bayar balik. Itu konsep dia. Dan yang lagi teruknya, kad kredit ni lagi lambat korang bayar, lagi banyak interest. Nampak? Daripada benefit bertukar kepada jadi beban hidup korang. Kena beringat, jangan ikut lifestyle sangat.